lagi kan. Itu foundation kita daripada pure heart tu sendiri. Okay? Tak faham? Tertinggal tak faham ke faham? Faham. Okay? Contohlah ni kalau nak buka bisnes berita awam. Contohlah kan I ada pertubuhan berita awam kan. Benda ni start daripada you complain. Whistleblower ni adalah complain, betul tak? Complain benda yang salah, report politik yang kotor dalam bisnes. Kalau cakap politik ni bukan kena UMNO, PAS ke apa, tak. Macam contoh, you kat tempat kerja. You bawa motor kan. Bawa motor kan, parking kat tempat yang betul. Tapi ada satu pengarah belagak ni, dia parking kereta kat tempat motor tu. Boleh tak komplain sebab dah buat you lambat nak kena parking kat tempat berbayar lah apa semua. Betul tak? Ni contoh lah. Jadi boleh tak you complain? Boleh complain. Complain 7-8 kali pun. Lepas tu masuk Facebook. Boleh tak? Boleh sebab dia pengarah yang belagak yang salah guna kuasa. Kalau dah tempat parking motor, kau nak letak kereta Mercedes kau walaupun kau pengarah pun tak boleh. Faham tak? Betul tak? Sebab rupanya pengarah tadi tu dia baru buka tempat parking berbayar motor. Tak boleh lah. Kecuali dia dah letak arahan. Sekarang semua pekerja dah kena bayar parking RM1, RM2 satu hari kan. Macam tu kalau dia dah bagi tahu tak apa. So sebab benda tu akan demolish ke apa tempat parking motor yang free tu. Contohlah kan. Tak boleh dia belagak-belagak. Sebab rupanya dia beli kereta baru aja. 1-2 hari bagi muka boleh lah, bagi can. RM1, RM2 pun. Kalau seminggu kumpul duit, dah boleh beli 1 kotak rokok tak? Contoh kalau isap rokok lah. Alah mak bagi contoh yang tak baik lah apa semua. Melata pula. Okay, betul tak? So benda-benda ni kalau rasa tak sedap hati, tanya Tuhan, betul tak? Boleh komplain ke tak lah apa semua. Faham tak? Lepas tu report pula yang suka curi kertas dokumen ke apa ke nampak kan. Report aja terus. Betul tak? Report aja.